MPL sejak MPL ini ditubuhkan pada musim yang pertama. Low bracket final atau main dengan best of 7. It's gonna be a very long day untuk hari ini. Aspen Rebels sekali lagi kali berturut-turut Vamos hanya menang 40%, sementara Monster Vicious menang 70%. Itu satu angka yang agak tinggi untuk kita tengokkan di sini dan juga di sana. Fanny Arlott bersama-sama dengan Fedrin, sementara Yuzong, Hellcat lagi dan kemungkinan Yisun Shin. Yin Sun Shin, Lancelot, Kimi dan boleh dikeluarkan, tapi Gatot Kaca akan dibuang terlebih dahulu. Mungkin mereka menginginkan Grok sekali lagi. Mereka menjangkakan yang agak mustahil untuk Vamos mendapatkan Grok dekat bahagian first pick. Chibi, this is Lancelot time lah aku rasa. Yes. Sekurang-kurangnya mereka tak dapat nak gunakan combo Lancelot dengan Grok. Walaupun dia sebenarnya tak ada synchronization combo ni, tapi nak kena faham yang positioning Grok setiap kali melakukan skill 1, 2 ataupun 3. Tengok macam mana follow up daripada Lancelot. Itu yang akan buatkan kenapa kesukaran untuk pihak lawan apabila berhadapan dengan dua combo tersebut. Terus saja akan kita saksikan dengan tak adanya Gatot, rasanya boleh gas terus Yif berserta dengan Grok dan juga Yif. Leonin. Tapi Yin Sun Shin akan diambil terlebih dahulu oleh pasukan MV. Kenapa Yisun Shin ambil dulu? Mungkin mereka nak simpan mid lane tu. Nak menyaksikan terlebih dahulu mid lane apa. Nampak memang confirm Kimi akan diambil berserta dengan Haris. So kat sini adakah Ruby terus? Ataupun Farsa? Macam mana Bondos? Farsa pilihan yang baik untuk berhadapan dengan Kimi, begitu juga dengan Haris. Tapi mungkin sedikit sakit untuk berhadapan dengan Lancelot. To be fair, sebenarnya tidaklah sangat juga sebab dia ada wings by wing untuk melarikan diri. Jadi third pick ini memang bergantung kepada pengguna itu sendiri. Adakah dia yakin dengan pengambilan Farsa itu, ataupun mereka nak ambil Yif lagi. Tapi Yif susah sebab Haris boleh dash keluar, Lancelot boleh dash keluar. Tapi mereka kekal dengan why not just kita pick Ruby sebab kita dah ada Yin Sun Shin. Ruby adalah pick yang baik. Satu, untuk pastikan yang flexibility itu masih lagi boleh digunakan oleh pasukan Monster Vicious. Lagi apabila mereka dah ada tunjukkan Yisun Shin. Jadi ada possibility yang sangat-sangat tinggi lagi main dekat SP di reverse untuk mereka main dengan sebagai double fighter. Tapi kita tengok dapat tak? Dapat. Dia dah terus. Antara benda yang orang boleh ban aku rasa diorang ban Chow. Dia ban Chow rasa kalau nak dia ban Hilda, aku nak cakap dia ban Hilda sebab Yin Sun Shin memang sangat-sangat mengganggu ataupun diganggu sebenarnya dengan adanya Hilda tersebut. Ban keluar Hilda, satu ban yang cukup menarik bagi pasukan Vamos pula. Untuk pasukan MV, mereka tidak mempunyai sebarang mid lane lagi. Kalau kita fikirkan kembali, kemungkinan besar Farsa. Gorgeous kena bawa Vamos pergi M7. Mungkin dia ada dua. Sama dia bawa jalan-jalan ataupun bawa untuk bermain. Hopefully yang kedua tu lah. Tapi mereka pengen keluar Lunox sekarang ni. Satu combo yang mereka dah mula menyedari bagaimana Monster Vicious gunakan kat perlawanan yang kedua setelah berjaya untuk menutup peluang kemenangan kepada pasukan Vamos. Mereka tutupkan atas terus kali ni. Okay, menarik ending yang ditunjukkan oleh pasukan Monster Vicious. Walaupun tak nampak combo Atlas Kimi tu macam seakan-akan boleh berkesan. Kesan sakit Kalau aku sebenarnya sangat berkesan sebab kau angkat ramai tu kau terus second skill stun kan. Aku terus stun. Siapa mula di match macam kenal signature celebration tu. Habis itu nampak Lunox telah pun dikeluarkan. Tidak mahu diberikan untuk gabungan bersama dengan Yisun Shin. Itu akan menjadi satu bencana alam yang besar kepada pasukan Vamos. Jadi last ban mungkin fokuskan kepada mid juga. Tapi Esmeralda ini rasanya buat kali pertama Cici tidak di ban.
Tank kan? Tank lah. Hari ni ke game ni? Untuk series ni. Adakah perlu untuk mengambil cici dekat sini? Mereka dah ada Ruby. So good lane lah. Oh tak boleh. Untuk apa juga persoalannya dekat sini. Bagi saya lah lebih selesa kat sini. Ambil je mid dulu. Di mana masih lagi ada Farsa itu. Tapi kalau nak simpan last pick, lapu-lapu tak? Mereka boleh ambil, yes, lapu-lapu akan pilihan yang ataupun Arlot. Farsa dulu. Okay, Farsa dulu. Satu sebab dah terang lagi bersuluh juga sebenarnya. Tapi saya pelik kenapa Vamos tidak keluarkan Farsa. Tapi tak, dia nampak macam saya cakap dia macam tertumpu bagaimana gerakan daripada Lunox tu. Tapi mereka yang mengambil lapu-lapu beserta dengan hero Zone. Kalau paksa Farsa Purify, okey juga. Purify? Rasa dia kena ambil yang, kalau dia nak Russo, I lost. Khalid, tapi Khalid memang dah kena bantai dengan Grok dan Ruby ni, tak boleh. Chow. Pilihan yang okey. Saya tak tahu saya macam ni, tapi Kalia pun ada dan Kalia akan dikeluarkan. Kalia diambil. Grok balan memang kena 100% ni Arlot dia. Hadapkan kepada lapan tu lah. Arlot memang sangat baik ni. Ya, Arlot dah ban, sorry. Oh ya ke? Oh, mereka yang ban pasal Vamos. So first time tak risau kalau tak ini Arlot Momo kalau dia biarkan. Tapi Phobius. Jawapan yang lebih selamat. Sekarang ni double fighter sekali lagi untuk pasukan Monster Vicious. Saya rasa sekarang ni dia bersudut damage, nampak pasukan Vamos cukup kuat. Ya, itu bergantung bagaimana mereka kawal dekat dekat bahagian early game. Tapi kita terus sama dengan kita punya caster untuk mengulas perlawanan di yang ketiga untuk series kedua pada hari ini. Jadi ayo kita bersama-sama dengan Riz dan juga Snow. Terima kasih diucapkan kepada Steve dan juga Syamilo atas perbincangan drafting untuk pusingan yang ketiga. Kita akan bersiap sedia untuk saksikan apakah perkara yang akan berlaku untuk pusingan kali ini antara Team Vamos dan juga Monster Vicious. Tepat sekali, skor sekarang ini adalah 1-1. Setiap pasukan memerlukan 2 mata saja lagi untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Drafting telah pun selesai. Jadi kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn. Perlawanan di antara pasukan Monster Vicious berhadapan dengan Team Vamos. Ini akan jadi pusingan yang ketiga di mana masing-masing dah berjaya untuk dapatkan 1 mata kemenangan. Daripada Best of 5, kali ini mereka dah pun bermain di posisi Best of 3 yang perlu untuk mereka dapatkan 2 mata kemenangan lagi. Tapi untuk pasukan daripada Monster Vicious, rotasi pada masa permainan nampaknya Zone baru saya tersekat. Alamak, kena dinding pula kali ni. Terpaksa untuk larikan diri dengan lebih pantas supaya tidak dijatuhkan dengan lebih awal. Baik, selamat jujur juga. Dia masih lagi ada flicker, tak gunakan flicker itu. Kalau dah genting-genting sangat, dia boleh saja gunakan flicker tersebut. Paruh awal permainan bagaimana Leonie kat early game berikan damage blocking kepada mana-mana pemain yang berada di kerukan yang agak berbahaya. Okey, kalau tengok daripada segi posisi, sebenarnya untuk Team Vamos mereka sememangnya jadi lebih selesa. Sama ada pula daripada sudut pengeluaran damage mereka lebih tinggi berbanding dengan pasukan Monster Vicious. Jadi untuk rotasi sekarang ni, Team Vamos perlu untuk pastikan yang pada fasa early game mereka tak swap pasukan Monster Vicious dengan terlalu banyak. Disebabkan menggunakan double fighter sama ada dekat bahagian atas ataupun bahagian bawah, ini akan memberikan satu kemudaratan juga untuk pasukan Monster Vicious supaya mereka boleh menjaga posisi mereka pada fasa early game. Ya, tengok bagaimana Uni dan terus masuk ke level 4 terlebih dahulu. Ada penggunaan ultimate beliau. Tapi dekat bahagian early game setakat ini kita lihatkan perlawanan yang agak perlahan sebenarnya. Mereka melakukan clearance, farm terlebih dahulu, menunggu peluang yang sesuai, menunggu waktu yang terbaik untuk melaksanakan sesuatu. GB ada juga cubaan yang dilaksanakan ingin untuk mencuri sesuatu, tetapi balik semula ke tempat beliau apabila nampaknya Uni di bahagian tersebut. Okey, keadaan kembali tenang, tapi sejauh mana ketenangan ini akan berlaku sehingga munculnya tutorial yang pertama sekarang ni. Untuk pasukan Monster Vicious, mereka cuba untuk berikan fokus di bahagian atas, tetapi Team Vamos, Zorn dan juga Gorgeous masih lagi nak memancing skill set daripada 2 pemain pasukan Monster Vicious ini. Lebih kepada nak tunggu sama ada mereka berjaya untuk dapatkan level 4 terlebih dahulu sebelum nak mulakan serangan di kedua kata pertama. Pasukan Monster Vicious, Leonie dan juga Uni dah pun mula untuk lakukan tarikan. Tapi Gorgeous dah pun mula masuk terlebih dahulu. Lihat first blood berjaya didapatkan Uni. Kali ini Turtle sekali lagi akan menjadi milik dia Turtle yang pertama. Namun lihat bagaimana Momo paksa untuk bertambah balik. Dia berjaya untuk melakukan zoning out
ke atas pemain-pemain daripada tim Vamos. Pergerakan yang cukup baik apabila pasukan Monster Vicious membuka permainan dengan sangat-sangat cemerlang. Degan berjaya untuk mengunci turtle yang pertama bersama-sama dengan kill yang pertama. Raf di bahagian bawah agak agresif sebenarnya, percubaan untuk lakukan tarikan kepada Natko sebentar tadi. Leoni juga melakukan tanggungjawab dengan sangat-sangat cemerlang apabila pada fasa permainan memberikan sedikit sebanyak pergerakan yang agresif untuk mengganggu ataupun mencari cara macam mana nak pastikan yang jungler pada tim Vamos tak bergerak dengan terlalu selesa. Namun dalam masa yang sama juga Zon melakukan tanggungjawab dengan sehabis baik untuk mematikan langkah Leoni supaya tidak bergerak dengan terlalu fleksibel untuk mengganggu Chibi. Ya betul, saya suka untuk lihatkan combo Farsa dan Gorp ni. Tapi apa yang jadi kat bahagian tengah, nyawanya sikit rendah sebenarnya. Tapi tak ada masalah untuk dia nak melarikan diri. Momo yang berhadapan dengan Gorgeous. Kecap di antara Phobias. Harapan dengan lapu-lapu, tapi Raf cantik. Tarikan tersebut bersama dengan Vertex Strike. Uni berjaya mendapatkan Glokun. Tepat pada waktunya datang, tapi Zon adalah tumpuan yang berikutnya. Chibi dah pun masuk, The Mist pula ada punya puncher. Chibi apa nak jadi ni, bahaya ni Chibi. Namun lihatkan sondolnya daripada Leoni dengan penggunaan tadi charge. Namun mereka yang perlu untuk mengundurkan diri terlebih dahulu, tetapi ingin masuk semula. Gorgeous, dia datang nak bagi bantuan. Hampir sebenarnya masuk dalam perangkap. Keadaan kembali perlahan, tapi untuk pasukan Monster Vicious mereka dah berjaya untuk menjarakkan sedikit sebanyak daripada sudut ekonomi mereka 2000 gol pada minit yang keempat, dan ini membenarkan juga untuk pasukan Monster Vicious nak melakukan serangan yang lebih agresif kepada pemain tim Vamos. Untuk kedudukan turtle yang kedua terutamanya, tim Vamos perlu cari cara macam mana turtle ini berjaya untuk dikunci dan tidak ada sebarang nyawa yang boleh didapatkan oleh pasukan Monster Vicious. Sebab sekarang ni Monster Vicious berada di posisi yang selesa dan sepatutnya sekarang ini adalah tim Vamos sebaliknya yang boleh untuk mengawal keadaan disebabkan mereka ada tambahan damage yang lebih banyak berbanding pasukan Monster Vicious. Oh, Purify telah pun digunakan kali ini. Leoni akan disedot terlebih dahulu. Tsunami Slam dah pun digunakan kepada Raf. VTS Strike dibuka untuk menghalau para pemain tim Vamos daripada bahagian tersebut. Gorgeous dah pun melompat dengan Reverse Fighter, tapi Gorgeous buat apa? 4 orang dekat situ memberikan makan tengah hari untuk Monster Vicious. Satu pergerakan yang semakin agresif daripada pasukan Monster Vicious dan turtle yang kedua juga berjaya untuk didapatkan. Namun begitu untuk tim Vamos, adakah akan adanya pertaruhan yang seterusnya di bahagian bawah? Oh, Leoni dah guna Totally Charge, tapi Natko bebas dengan Chrono Dash. Bagaimana sekarang ini? Raf tukar untuk tumbang sebenarnya. Cuba untuk masuk semula. Klokun dah pun sampai. 2 orang nyawa yang sangat rendah, tapi Raf boleh saja untuk mendapatkan nyawa beliau semula. Tapi Zon difokuskan. Penggunaan Vertex Strike sikit je lagi. Akhirnya jatuh juga Zon. Killing spree untuk Bondos. Bondos berjaya untuk mengunci kill tersebut di bahagian bawah. Dia sampai dengan tepat pada waktunya, berjaya untuk membenamkan seorang pemain daripada tim Vamos. Dan pasukan Monster Vicious boleh bergerak dengan lebih agresif apabila satu menara yang mungkin akan dicari lagi dan lagi, sama ada di bahagian tengah maupun di bahagian bawah. Tapi kalau tengok daripada segi posisi sekarang ni, tak ada masalah besar untuk mereka pastikan satu menara di bahagian bawah ini berjaya untuk dipecahkan. Namun untuk tim Vamos, mereka berada di posisi yang saya tidak pasti apa yang berlaku untuk tim Vamos. Mereka tidak tahu target mereka sekarang ni adalah apa. Mereka nak fokus pada objektif atau membiarkan Chibi fokus pada farming. Ya betul, fokus sebenarnya perlu untuk diberikan Chibi dan juga Gorgeous. Performance beliau untuk game kali ini agak kurang baik sebenarnya. Kita nampak Chibi pun ada puncher yang miss. Jadi mungkin mereka perlu untuk reset, fokus mula untuk perlawanan yang ketiga ini. Kedudukan sekarang Monster Vicious mendahului parti berbalas kosong, perbezaan 4,000 gol. Mengungguli sedikit lagi. Chibi diganggu berkali-kali oleh Leoni, tapi tetap si batu ni ada juga kat tangan Leoni. Dia jadi susah sebabnya kita dah boleh nampak yang pasukan Monster Vicious mereka pun tak adalah mengubah daripada sudut drafting dengan terlalu banyak. Hero keselesaan mereka yang masih lagi boleh didapatkan mereka gunakan dengan sehabis baik, dan kali ini permulaan permainan mereka nampak lebih kemas. Tambahan pula dah masuk ke posisi turtle yang ketiga. 2 turtle berada dalam genggaman pasukan Monster Vicious. Namun untuk tim Vamos masih lagi belum berjaya untuk dapatkan sebarang misi objektif bersama-sama dengan kill. Dan ini sebenarnya memudahkan lagi pasukan Monster Vicious untuk menjarakkan lagi kedudukan mereka dan memperluaskan lagi kawasan yang mereka boleh nak masuk dapatkan pemain tim Vamos. Tapi turtle sekarang ini akan diberikan tumpuan. Tim Vamos mereka tidak memaksa, membiarkan saja objektif ini di tangan pasukan Monster Vicious didapatkan. Ini lagi turtle yang terakhir ini. Bagaimana tengok kedudukan Leoni mengganggu pula Chibi. Nak dapatkan buff, tak tenang dia nak farm kat tempat dia pun tak tenang sebab adanya Leoni di merata-rata tempat.
5,600 perbezaan gol antara pasukan Monster Vicious dan juga tim Vamos. Dah boleh nak capai power spike dengan lebih awal untuk pasukan Monster Vicious sekarang ini. Tapi untuk tim Vamos, mereka nak biarkan saja perkara ini berlaku ataupun sebenarnya mereka masih lagi nak tunggu, nak biarkan Natco jadi. Manakala Natco pun punya KDA masih lagi belum menerima sebarang kematian bersama-sama dengan Chibi. Tapi tarikan dekat bahagian atas cuba didapatkan. Oh, 3 orang fokus kepada Raf kali ini. Raf cantik tarikan tersebut, dapatkan 1. Follow up dah sampai. Leoni cantik lah. Chibi telah berkembangkan. Raf dapatkan 1. Bagaimana sekarang ini? Bondos dah menjadikan mangsa. Gorgeous mendapatkan pemain tersebut. Tapi Gorgeous tak boleh nak bertahan lama. 4 orang yang perlu untuk di berhadapan. Setup follow up pantas daripada Leoni. 3 berbalas 1 di bahagian atas pasukan Monster Vicious daripada sudut macam mana mereka nak pastikan yang teamfight tersebut dimenangi cukup baik. Bagaimana ada follow up dengan begitu pantas juga dilakukan. Dan kali ini menara di bahagian tengah nampak gaya yang akan dipecahkan oleh pasukan Monster Vicious. Di bahagian atas juga ada pertaruhan yang cuba untuk dilakukan. Namun menara di bahagian tengah ini masih lagi cuba untuk difokuskan. Zon dia nak lompat tapi tersangkut pula. Zon ditumbangkan dah berjaya mendapatkan pemain tersebut. Terus-menerus pertarungan menang untuk pasukan Monster Vicious. Hampir 8,000 perbezaan gol dalam masa 8 minit. Ni dah jauh sangat beza dah ni. Baru 8 minit tapi Gorgeous sekali lagi mungkin akan jadi mangsa. Tapi Gorgeous boleh lagi melarikan diri. Sedot 2 pemain tapi mereka masih lagi belum cukup damage untuk dapatkan kill. Namun berjaya sangat cantik. Natco nyawanya rendah. Boleh sahaja untuk melarikan diri terlebih dahulu. Oleh defense kat bahagian bawah dah musnah. Kerosakan yang dikeluarkan oleh pasukan Monster Vicious dah semakin tinggi. Dan kalau mereka nak masuk ke dalam team fight, tapi kat bahagian tengah. Tsunami Slam digunakan kepada Leoni. Namun mereka akan terus memaksa. Gorgeous melompat dengan Barrier Spike. Walaupun ada bantuan yang diberikan daripada beliau. Tetapi mereka tak terus commit team fight tersebut. Menunggu peluang yang terbaik. Terlalu jauh perbezaan ekonomi. Jadi mereka kekurangan daripada segi ekonomi sebenarnya. Pasukan Monster Vicious kali ini memberikan fokus untuk dapatkan Lord. Namun untuk tim Vamos, mereka tak boleh nak tunjuk muka dengan terlalu jauh. Dan ini akan jadi lot yang percuma untuk pasukan Monster Vicious. Zon yang kali ini nampak gayanya. Setiap pergerakannya dibatalkan oleh pemain yang bernama Leoni ni beberapa kali. Seolah-olah ada batu, walaupun dia dah memang batu. Dia mengganggu sebenarnya pergerakan daripada Zon untuk menangkap pemain daripada pasukan Monster Vicious di bahagian belakang. Ya, tengok bagaimana ada percubaan sebenarnya untuk PDA strike tersebut dibatalkan, tetapi bagaimana penggunaan teknik charge daripada Leoni berkali-kali mengganggu untuk pasukan Vamos yang nak cuba untuk batalkan PDA strike tersebut. Sebab kenapa sukarnya PDA strike tersebut nak dibatalkan, namun Lot telah pun mula untuk berarak dekat bahagian atas. Dia jadi lagi berbeza sekarang ini sebab pasukan Monster Vicious masing-masing dah berjaya untuk siapkan sekurang-kurangnya 2 itemization di tangan mereka. Tapi satu lompatan. Raf yang akan diberi ketumpuan. Ada Fika boleh larikan diri tapi sakitnya dia mesti keluarkan Natco. Nyawa yang rendah. Namun Chibi berjaya untuk dapatkan Leoni terlebih dahulu. Chibi tas dekat situ cuba untuk dicari. Tapi Momo fokus kepada Chibi. Chibi hampir saja hilang namun masih lagi selamat. Ini berjaya dekat bahagian atas. Namun berjaya untuk dapatkan Natco. Nak pergi mana Natco? Masih lagi selamat Chibi. Dah pun dijadikan mangsa. Lot dah pun masuk. Kristalnya akan diberikan tumpuan mungkin. Tapi belum lagi. Pertahanan boleh lagi dilaksanakan. Namun Natco dah pun dijadikan mangsa. Minion dalam perjalanan. Sekarang ini 2 orang sahaja yang perlu untuk melakukan pertahanan sekarang. Lihat bagaimana pasukan Monster Vicious memaksa pertarungan ini. Gorgeous dah sampai. Gorgeous melompat. Tetapi Gorgeous nyawanya sangat-sangat rendah. Rafi pun didapatkan. Rafi ditumbangkan. 3 orang, 4 orang sebenarnya masih berdiri untuk pasukan Monster Vicious. Chibi hidup 2 saat lagi. Tapi mampukah beliau nak melakukan pertahanan? Tetapi tidak sebenarnya. Monster Vicious dapatkan mata yang kedua. 1 mata saja lagi yang diperlukan oleh Monster Vicious. Monster Vicious berjaya untuk dapatkan mata kemenangan yang kedua. Permainan yang cukup rapi dan pantas ditunjukkan oleh pasukan mereka. Namun begitu untuk tim Vamos, adakah mereka akan biarkan saja perkara ini berlarutan sehingga pusingan yang keempat? Dan untuk Monster Vicious, 1 mata kemenangan saja lagi yang perlu untuk didapatkan oleh mereka. Kemas daripada pasukan Monster Vicious, tetapi jawapan yang sebenar akan kita lihat di pusingan yang keempat. Ya, tepat sekali bagaimana performance daripada pasukan Monster Vicious. Game yang pantas dilaksanakan oleh mereka untuk perlawanan yang ketiga sebentar saja tadi. Di mana mereka kekalkan konsistensi mereka, disiplin mereka. Okey, kita akan bersama-sama dengan para panelis kita untuk bincangkan apakah perkara yang berlaku antara tim Vamos dan juga Monster Vicious di pusingan yang ketiga tadi.